Okay, ni suasana di dalam kafe di kapal Viking Line menuju ke arah pulau. So kita ada 5 jam dalam ni. So dah ada kafe dekat sini, ada roti dengan kopi. Ada juga yang vegan. Ni ada USB. So maksudnya kalau you all tak ambil cabin pun boleh duduk dekat sini, boleh buat kerja. PlayStation. Oh. Ni tikam. Bukan PlayStation. Mesin slot. Ni mesin judi semua ni. Mesin slot. Bukan judi. Astagfirullah. Kita masuk tengok apa yang ada kat dalam. Masuk kat mana? Masuk kat sini. Masuk sini. So ada 7E. Lebih kurang je 7E lah kot kan. Shopping mall. Dia kata kat sini bebas cukai. Ya ke? Tengok sikit bebas cukai tu. 6 euro. 6 euro. Berapa lebih sukai? Dekat darat. Dekat darat 3 4. euro je. 4 euro, 3 euro. 4.10. Special price 12 euro. Dekat atas air. Ingat kita tak tahu. Ni dah ke darat ni. Dah keluar. Tak susun untuk kanak-kanak. Apa? Dalam tu ada gula-gula lah. Jom. Dia bahaya masuk waktu tengah lapar ni. Dah masuk jalan-jalan je. Si mata dah naik bilik. First class coklat. Jom balik bilik. Ini loker bagi siapa yang tak ada apa? Tak ada bilik, kita nak simpan barang kat sini lah. Guna credit card. So kita ke tingkat 8. Sekarang kita di tingkat 11. Sikit dah macam ni kan bang. Dia yang penuh sangat. Kalau macam kering tu terbaring. Boleh jalan-jalan. Kan? Boleh jalan-jalan. Train tu sebab tak ada kapal atas darat. Sekarang ni tak ada train, ada kapal je. Better lah, tak penat macam train. 11 lah. 8. Macam Aminah. Aminah Wadud. Astagfirullah. Aminah. Tamam. Lamanya. Tamam. Tu kata. Kita belajar sampai 9. Kita 8. Dia lambat. 10,000 kilo satu tan kan? Kita tengok bilik kita yang mana? Ni ke? Bilik kita bukan sini bukan. Ni 81. Oh, kat sana Nyt kannattaa ehdottomasti tulla pelaamaan. Kan kiri. Sana. Jauh je kabin dia. Okey. Dah 5 jam kita dalam kapal. Masa untuk keluar dari kapal. Dalam 15-20 minit ni sampai ya. Let's go. Tak sempat nak main kau. Sempat tidur. Alhamdulillah. Tingkat pintu. Okey. Alhamdulillah. Bilik 8403. Cepat. Saya pakai lift belah sana. Jalan pun terumbang-ambing. Macam ada atas laut. Dah boleh turun dah ke? Kita tengok kat ni dulu. Restoran lah. Dah turun dah. Restoran kat mana? Turun kat atas. Kat bawah? Kat atas lagi. Cuba pergi nombor 3. Oh, naik atas? Naik atas. 9 kan? 9 satu je. Okay, so ni replika Viking Glory yang kita orang naik. So ada semuanya 11 tingkat. So sekarang mungkin kita berada dekat tingkat 9 kat sini. Bawah ni semua deck. Hujan guys, hujan. Bukan bosnya kat luar. Hujan ke apa ni? Ataupun air laut. Entah ni. Ini hujan ni. Kita nampak pulau-pulau di sana. Pulau-pulau kecil. Kita nak pergi ke pulau Mariham. Kelang. Tu. Nampak pandang pulau tu. Ni lah kot yang ada orang duduk kat pulau macam tu kan. Tak ada siapa-siapa pun di situ. Hyvä pakkosteet saavunnan Maaron Hanna puolentunnin kuluttua. Maihin nousee laivun vaihto tapahtuvat kellosta 6.
Saya mula nampak rumah orang. Wah, ni rumah dia ada JT siap tu. Ada rumah api. Rumah orang ni. Kampung apa ni? Banyak pulau-pulau kecil Kita sini. keluar ke basikal. Rumah bang. Letaklah beg tu. Kata setengah jam nak kena adjust pakai semua. Sempat solat tu kot? Tak. Solat? Solat kat sini. Dah ada duduk kan? Okey, pintu sudah dibuka. Kita dah sampai ke Mariham Port di Oran Island. Ada kapal kayu. Tak hujan. Let's go. Okay, let's go. Oh, hujan sikit. Ya? Yeah? Okay. Banyak kereta nak masuk. Hujan. Ha? Ha. Hujan, hujan, hujan. Go, 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 go. Keluar, keluar, keluar. Kunci dia yang exit dia. Dah tutup lah. Oh, auto. Bukan kunci. Oh, ni basikal. Allah. Tip. Wish. Okey dah, terima kasih. Welcome to Mariham everybody. Mariham. Yang masuk bawah bumbung kan eh? Yeay, kapal dah bergerak. Goodbye. Bye bye. Jumpa tak? Macam mana nak zoom? Alright, welcome to Alan everybody. Negara yang macam tak ada orang. Dia adalah negara autonomous, otonomi yang ada kerajaan sendiri, yang ada telco sendiri. So telco Finland tak boleh pakai kat sini. So roaming tak boleh pakai lah basically. So kena beli SIM card kalau nak travel kat dalam ni. So tak apalah, 2 hari je. So tak perlu beli SIM card baru lah. Kalau tak membezir. Kita cari port untuk camping malam ni. Tepi Tasik. Tasik ataupun Teluk macam tu lah. Supaya kita boleh mancing. InsyaAllah. Oh baru lepas hujan. Alhamdulillah lah hujan dah berhenti. Cantik mak di sini. Alice in Orland. Ayah pergi tengok yang belah sini. Tengok belah apa? Entah, tak faham lagi. Ayah tengok belah mana? Tadi ayah yang tengok. Ayah ingatkan kita kat sini. Oh. Ayah pergi ulas kat sini. Padahal kat sini dah betul dah ni. Oh. So ayah mencari mana jambatan ni tak ada ni. Rupanya kat sini. Oh. Ni kita mungkin dah ada kat sini. Kita akan lalu jambatan. Oh. Oi, dia ada buka bendera apa pula tu? Ha? Tengah bawa jemaah. Mana jemaah dia? Tak nampak. Serius lah yang nampak. Terut. Sampai ujung masuk kanan. Oi. Dia bawa spanduk pula. Dia tunjuk perasaan ke apa? Seorang bawa bendera, seorang bawa spanduk. Kalau biru Sweden. Finland taklah, Finland biru putih. Okay, kita dah sampai kawasan park. Tapi tak nampak pintu masuk dia kat mana. Tak boleh masuk.
Kata open 24 hour. Oh, dah start pening kepala. Kita try masuk kawasan pedalaman. Masuk kawasan rumah orang ni. Betul lah ni. Dia akan bawa ke laut sana. Tepi laut. Tepi teluk tadi tu. Masuk kanan. Ha? Lah, tutup ke? Boleh masuk ke ni? Dia try masuk kanan ni, dia boleh apa? Oh, private. Kawasan private lah. Betul boleh. Private Basman. Tu dia tulis private. Kawasan private. Kalau kita duduk situ, lepas tu minta izin boleh ke? Ni, masuk sana. Nak minta izin kat siapa? Nak try tengok dalam ada apa? Itu private juga ni. Ni apa lah, bill, plus. Ya? Ni tengok dalam ada apa? Ada orang tak dalam? Kan booking. Booking? Kawasan private ni. Oh, ni tahu kawasan parking boat. Boleh tak camping kat sini? Dah gelap ni. Boleh tak camping kat sini? Okay, Alhamdulillah. Kita orang tak boleh nak pacak kemah dekat dengan air sebabkan semua kawasan private. So, dia kata boleh pacak kemah dekat kawasan tanah yang bukan private ni. So, dekat luar ni. So, kita pacak lah kat sini. Sekurang-kurangnya tak ada orang nak marah kan. Hujan. Ni cuaca macam kat Helsinki lah ni. Dia sejuk. Tapi dia lagi sejuk daripada Helsinki. Alamak. Macam mana ni? Dia dah hidupkan dulu. Macam tu lah gamaknya. Okay, so sekarang ni kat sini. Bang, termos buat masuk tau. Dah masuk. Ada kat dalam. Dah. Nampak pun. Tunggu tak? Ada kot. Cuma belum jumpa ni. Oh, dah. Sementara kat luar tengah perang. Dalam ni, susung. Okey, Alhamdulillah. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 8 pagi. Alhamdulillah, we survive another day. Berkemah di tepi jalan, tapi dikelilingi oleh pokok-pokok. Mana tadi? Malam. Bunyi binatang-binatang macam Ya. Macam kerik tak ada. Bunyi macam burung bersaut-sautan. Tak tahulah burung ke beruang. So semalam kita orang letak ni plastik ni dan air bertakung. Rasanya 1 liter juga air tu bertakung. So jadikan dia air minuman. So kita masak air hujan. Boleh masuk program survival lah kita. Okay, masukkan cili. Dan cili tu pun ada minyak. Oh, bau dia. Wow, bau dia.
Gede. Nah, Terima kasih. ke pengancur kayu ni. Boleh juga. Kecil sikit. Nasi dalam ni. Lala nasi ni pun. Nasi semalam. Kak Nurul bawakan. Ni panas kan? Mm-mm. Tu air ni. Mana kokoa. Koko tu dah tak payah letak gula kan? Mm-mm. Kokoa. Tak letak garam dalam ni. Sebab nanti lauk sudah masin dah. Ya Allah. Lauk rendang. Rendang tu boleh makan dengan roti. Okey, macam dah panas. Look beautiful. Tak tahulah pedas ke tak bang. Cepat masukkan dalam tepui. Sejuk. Ouch. Macam ni. Nasi dah panas. Panaskan lauk semalam. Kak Nurul bekalkan. Oh, minum sebelum tukar harga. Rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Rendang ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, lampu tu boleh Macam tutup lah. mana? Beginilah hasilnya ya semalaman di Peti ais. hidup dalam peti ais ni. Senang. Jimat peti ais. Tak payah beli peti ais. Saya beli aircon. Bismillahirrahmanirrahim. Ni makan dengan roti pun sedap kan? Wah, bau rendang macam hari raya. Ni hari raya kedua. Semalam hari raya pertama. Okey, sekarang jam pukul 10.30. So kita nak keluar daripada kawasan ni. Pergi ke port dulu. Saya tengok internet. Buat study. Lambat. Belah sini ke? Misalnya macam banyak lagi ni. Badu Syed Meriam. Boleh je kita pusing-pusing area port tu je. Dari sini. Dari sini, pusing sini je. Dari sini ni macam banyak tarikan je ni area sini. Jom. Ni maksudnya patah balik lah. Tak payahlah jom sangat. Patah balik terus. JS Market ni terus je kan. Lepas tu bulatan kedua baru ke kanan. Okay, jom. Bulatan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat baik yang. Ya. Tahan. Okey. Korban. Tinggi belah kiri. Tapi tak apalah, dia masih steady je. Alhamdulillah, we survive another day. So, untuk keluar daripada kawasan ni, dan cari tempat lain pula. Semalam masuk kawasan ni dah gelap lah. Tak nampak apa-apa. Ni tu sampah yang kiri ni. Buang sampah. Mix. Pandai bang. Tu dia tulis mix. Itu misai. Selesai. Tempat lain-lain kot. Orang lain punya. Rumah A, rumah B, rumah C. Oh. Campur yang mix. Belakang tak? Ini plastik. Macam tu. Ada kereta kat belakang. Ada kereta kat belakang. Macam ada kawasan perumahan kat dalam tu. Banyak juga kereta lalu dalam masuk. Dengarkanlah deruan intika roda menyusul waktu. Dia merenung jalanan jauh, diburu resah impian menggunung. Welcome to Brando. Baik kata Brando bagai. restumu membunga di hati. Harum mewangi di laman sepi, mengalir semangat membangkit jiwa. Ada apa sini? Ada kungso bateri, tak tahulah apa. Tapi ada kawasan air kan? Ada macam ada laut, ada tasik. Ini macam-macam lagi lah kalau Ada tarikan lah. Sana tepi highway abang masuk memang tak boleh masuk. Dia bawa pagar kot macam kat sini. halaman. Mereka melakar sengketa, membawa kabar duka dan dusta, merekah tanah milik bersaudara. Oh saudara.
Tak jadi masuk dalam tu. Sini tasik kecil je lah. Teluk. Laut lah juga teluk tu. Manapun kau pergi, menyemai benih, menuai kasihnya, menyirami jiwa. Kembali memburu hikmah, saksikanlah sutradara dunia yang penuh hikmah, indah mewarnai alam buana. Ni tempat mandi ni, Kumsul 2.6 kilo je depan. Cik ada buku lagi kat bus stop dia. Ada buku kat bus stop dia. Gambar ikan. Jual ikan ni sini. Mike Harris. Let Hallmark. Let Hallmark itu ikan kot. Ku rasakan dalam baju berhijab. Kita bukan nak pergi laut ke? Apa manjat? Ini kawasan orang berenang. Macam menarik je muka pergi sini. Tak tahu. Bangunan tu? Bangunan tu boleh masuk. Kau nak pergi sampai air? Oh tak ada masuk sini Oh tak ada laluan masuk dalam Sana je. Ada laluan ke kanan tu. Elok tempat ni. Ni bukan tempat private ni. Dia tak ada palang. Ni sauna ni. Sauna ni. Rasanya boleh kot ni. Tapi sauna dia memang nampak luar. Okay, so kita sampai kat tepi tasik ni. Dia ada sauna dia yang boleh tengok view luar guys. Tasik ni teluk. Oh teluk Laut ni. Panas tak? Kayunya pun dah habis ni bakar kayu dia kat dalam tu. So ada air panas. Nak bawa kayu sendiri. Tempat ni tak lengkap facilities, tak ada tandas. Itu checkpoint yang ada tandas. Jom. Gatal, koikkan hidung. Teruknya. Ini ialah kapal. Bukan saya punya. Di sana ialah lautan terbentang luas. Di kawasan Olan ni banyak teluk-teluk yang wujud kat sini. Macam ni lah. Kita pun tak tahu boleh pancing ikan ke tak. Jomlah kita. Jom. Oh, ada ikan. Ada. Ada ikan. Dia slow motion je dia bergerak. Tu ada bot, ada sampan. Ni sampan kayu, dayung sampan. Kita tengok pot ni ada apa. Ni kan ada tandas ni. Okey, tempat ni pun tak sesuai untuk nak mancing. Dia terlalu cetek. So, kita cari pot lain. Oh, yelah dia melekat. Rumput. Tebal sangat. Ya. Sebab tak ada orang rumah ni. Ini semua rumah-rumah sama je ni. Semua tinggalkan basikal. Kat sini ni untuk berhenti daripada hujan ke apa tak? Ni macam ada gambar ikan. Terus lagi lah, tengok lah sampai hujung. Ada apa? Ni macam kawasan private lah. Macam tak ada orang kan sini Semua rumah macam kena tinggal lah. Tak apa, hujung lah, sampai hujung dulu. Dia bercabang-cabang. Ni banyak kayu api ni. Hopefully adalah labu. Itu kalau ada tu mantap Takut bermalam kat sini. Tentu lah tu. Ada tiket lain tu. Tak. Malam ni juga gerak. Ingat murah ke? Ni abang rasa ni apa? Ni sauna ni. Ni store. Babi ke tu?
Babi tu. Tu yang bergerak tu. Oh bukan. Mesin rumput. Aku ingatkan babi. Tu ada mesin rumput. Mesin rumput tu tengah bergerak. Serius saya nak turun. Kan, ni bukan rumah orang kan? Ni pagar sana. Pagar sana. Ni pagar. Tu ada pagar lagi. Oh, Ni bukan rumah orang kan? iya ke? Saya rasa. Sekarang ni kita dekat Pulau Mariham. Pulau Olan. Pulau Olan. Mariham Olan. Mariham tu tempat deck tempat bandar dia. Bandar dia. Oh, Pulau Olan. Pulau Olan ni hijau. Tak hijau juga. Tengah autumn tengok pokok tu warna oranye. Dia banyak macam ni lah. Dia banyak telur-telur tau. Dia punya pesisir pantai dia tu kan lurus je tak. Dia bertelur berlekuk-lekuk macam tu. Lepas tu kat sana banyak pulau-pulau. Pulau yang ada pokok. Pokok hijau, pokok oren. Tak ada pokok. Lumut je. Dia ada banyak rumah lah kat sini. Tapi semua rumah tak ada orang sekarang ni. Sebab sekarang ni musim sejuk. So kita orang rasa lah diorang ni hanya ada kat sini waktu musim sama je. So tak ada orang, kita buat macam tempat kita lah. Ada angsa je tengok tu. 2 ekor tu. Okay, hari ni masin ke manis? Tak tahu. Cuba eksperimen. Jom kita siasat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh sakit ni. Licin kan dah cakap tadi. Masin. Nak kena urut ni apa ni. Hati-hati. Okay, so kita terpaksa tinggalkan tempat ni sebab tuan dia dah datang. Kan nak lepak kat sini, nak masak-masak, nak mancing-mancing. Rupanya kawasan ni kawasan private. So dia pun tak selesa lah nak duduk kat tempat orang kan. Tadi tuan dia pun dah datang tadi. Tanya kita orang buat apa kat sini. Kita ingatkan tempat awam, private. Rupanya tempat private. So jomlah kita cari tempat yang public. So ingatkan orang tak ada kat sini. Memanglah orang tak ada. Semua orang pergi kerja, anak-anak pergi sekolah. Kenapa yang? Kenapa? Tarik lah, macam tak biasa. Ni tarik ni. Bismillah. So, we thought that this area is common area. So, we confidently enter this area to get rent for a while. But it's not as what we assume that. Apa yang kita cakap sebenarnya? Dia tidak seperti yang kita sangka. Ya, dia adalah tempat Private. Jom, Private. kita sambung perjalanan kita. Kembali ke port. Okay, kita singgah di S Market. S Market ni ada kopi kan? ni. Masuk sini. Sini lah ya. Yang. Okay, kita parking basikal kat luar jap. And then kita masuk supermarket. Mana ada dah hilang? Wah, ada buah-buahan, sayur-sayuran. Saya tak nak cari stok air.
Oh, banyak stok buah dia. Seleri dia. Rumah besar-besar lah. Obis dia besar. Jagung. Jagung import ni. Spain. Daripada Spain. Tak jumpa ikan dekat laut. Jumpa ikan kat sini. Mackerel dah salai. Ikan salai. Hey. Mackerel tak campur lagi. Tak. Ikan All fish kat sini je. Ikan salai tu bang, dia kena makan. Sini. Jadi kita tak ada masak-masak. Dia baru dia ni. Nah, Okay. ikan mackerel satu. Mackerel satu. Mana mackerel? Tu belakang ni. Oh, mackerel. Oh, ya. Yeah. Mackerel. Alright, selesai shopping. Jom kembali ke port. Tak solat lagi. Kalau sempat kita cari port mancing lah. Letak kita stay je lah kat port sampai malam. Welcome back to Mariham. Okay, kita try tengok tepi pantai ni boleh masuk ke tak. Wah, gedek kat sini. Ni cepat warm. Yo. Serius lah. Tembus sana ke? Dah agak dah. Nampak ni macam jalan mati je. Kita buat parking ni, parking boot. Boleh lah lepak sini? Kursi nak lepak kat sini. Tak boleh lah kat sini. Kat sini memang apa tak buat parking. Jangan yang sini, jangan. Dah, patah balik. Kembali ke jalan yang benar. Ah! Dah lah susah nak stabil. Dia tidak memberikan kerjasama. Woohoo. Mana tu? Okey, kita singgah masak sekejap. Masak tengah hari. Tapi dah pukul 4.30. Yang kita ada lagi 12 jam. Macam tu kau. Masak Elok mi segera. Elok pun macam ni. Apa tu? Potong sayur macam ni. Oh, boleh aja. Budak-budakku. Oh, dia dah membuat macam tu. Mula-mula kita masak telur. Lepas tu kita masak mie. Satu saja cukup. Kau dah sebab sayur melambat. Ni tu. Oh, kau berotok dia. China daripada mana tadi? Espanyol. Plastik dia dah buang ke? Plastik dia dah buang ke? Belum. Banyak oh. Tak apa. Sayur ni tak lunyai dalam ni kan? Ni sedap kan kalau crunchy. Ini pula banyak ni. Tak apa. Ini sayur makan masak Maggi. Yang Maggi makan sayur, masak sayur. Nak tambah merah-merah tak? Tak ada merah tadi kan? Biji cukup kau. Kalau tak, masukkan ni merah ni. Nak Sambal. sambal merah ni. Okey. Nampak meriah sikit. Apa ni? Ini betul bala dendam makan sayur ni. Dia pasang api ke macam mana ni? Pasanglah balik. Dah sejuk lah. Ya. Yelah lupa ni bukan sabak berenang. Kalau sabak berenang yelah. Rasa bijan. Dah tahu dah rasa bijan. Oh lah lupa. Bijan Kena kau pakai balikkan jadi apa? bijan. Ni ajib. Lambat betul. Okay, look beautiful. Dah boleh makan. Oh, dia bawa geng doi. Masya Allah. Tengok sana. Nak pergi mana ramai-ramai oh.
hampir setiap hari lah nampak. Waktu senja. Waktu senja, penghijrahan burung-burung ni. Dia cari tempat untuk berteduh di kala musim sejuk ini. Okay. Dah. Jom makan. Okay, Alhamdulillah kita dah berada kat sini berapa jam? Ni 2 jam lebih kat kot kat sini. So masa untuk kita pergi ke port balik, kembali ke jalan yang benar. Let's go. Bismillah. Jom. Mak Encik nak beli kapal ke Mak Encik? Datang angan tak salah kan? Alhamdulillah, jumpa juga tu sampah. Alright, welcome back to Viking Line Port. Stay lah sini sampai esok pagi. Siapkan video dulu. InsyaAllah, hopefully dia buka. Kat bawah lah, kita kena bawah kan. To the cruise. Bukan. Semalam kat sini Ya, sini ke yang? Bukanlah yang. Nak pergi mana? Port kat mana? Okay. Pergi port lah. Pergi office dia. Office dia kat mana? Sana Ikut bawah ke? Try ikut bawah. Kapal lama ni. Berselirat wire dia. Tempat pengumpulan kayu-kayan. Tak pastilah sama ada dia nak dieksport atau diimport. Sebenarnya kat kawasan ni lah Finland lah. Especially memang kat Holland ni bawa Finland lah. Diorang pengeluar kayu untuk penghasilan kertas dan tisu. Jadi ni salah satu contoh pusat pengumpulan. Banyak kan? Banyak kan? Banyaklah maksudnya pokok-pokok yang telah ditebang. Dan pada masa yang sama kita tengok sendiri kawasan ni banyak hutan. Bermakna walaupun diorang dah banyak buat penebangan pokok, dalam masa yang sama diorang masih memelihara lagi hutan tu. Pokok yang ditebang akan diganti tanam baru. So produktiviti kayu tu tak habis. Macam tu lah. Ni betul yang straight je sampai kat tempat check in tu, masuk bawah. Okay, jom. So kami dah habis pusing satu pulau. So sekarang dah nak balik dah. Mana cukup satu hari nak pusing pulau. Ni kapal layar ni, untuk pertandingan kot ni. Welcome back. Tak pasti buka ke tak ni, macam tak ada orang kat dalam. Gelap Kita buka dapat luar je lah. Dapat sini lah. Gelap dalam. Lihat dapat sini Kau ada internet sini. Okay, Alhamdulillah. Sekarang jam pukul 1 pagi. So malam tadi kami bermalam dekat sini pada pukul 7 malam. So sempatlah tidur sampai pukul 11.30, pukul 12 macam tu. So sekarang kita tengah nak packing sebab kita punya kapal dalam pukul 4. InsyaAllah pukul 3 kami akan naik. So sekarang ni kita tak tahu sama ada office dah buka ke belum, tempat departure dia dah buka ke belum. So tak apa, kita kemas-kemas je dulu. And then kita set up makan sebelum kita naik ke kapal, insyaAllah. Alright, jom kita packing. Alhamdulillah dapatlah bermalam. We survive another day dekat depan port kapal. Alhamdulillah. Let's go. Masa untuk kita check in. Bismillahirrahmanirrahim. 4.30 baru buka 4.30 baru buka. Ini 1 jam awal. Lambat pula. Ada orang ni. They check in for departure at 4:30 take place in the terminal. 4.30. Kan nampak kapal baru kita turun. Sebab kapal kalau turun dia baru nak keluarkan barang-barang semua kan. So kita pukul apa sekarang ni? Berapa minit kita kat sini tadi? 5 minit. Oh, tinggal 30 minit je pun. Tinggal setengah jam je. Tak apalah, lepas sini lah. Kan nak ke sana 5 minit, sini 10 minit lah.
Nampaknya bukan check in kat sini. Pihak pegawai tu datang beritahu kena check in kat kaunter. Setiap tempat lain ke apa prosedur dia. Sebab memang yang ni tak ada gambar basikal tau. Kalau yang perasan signboard dia, motor dengan kereta je. Tak ada nampak basikal gitu lah kot. Dia takkan motor pun kat kaunter. Pecah peluh pagi-pagi. Kapal Tallinn dah sampai. Jadi kita bukan naik kapal ni. Satu lagi kapal. Ni Silja Line Tallinn juga. Silja Line. Kita punya adalah Viking 4.5. Yang ni Silja ni 4.20. Dah ada orang tunggu. Not the bike? No. Alright. Letak basikal kat luar. Tapi kita check in kat dalam. Tak faham. Alright. Kena buat check in dulu. Kena buat check in dulu. Okay, thank you. Check. Not that far away, just down here. This. Alright. Yeah, and this yellow guy, he will open the gate. Okay, thank you. Alright. Alhamdulillah. Hanya kita berdua. Oh tu Viking dah sampai ya. Belakang tu. Kita berdua je. Alright, thank you. Hanya kita berdua. Special sangat ni kita berdua je. Ni naik kat sini untuk mengambil kita berdua sahaja di pulau ini. Tak ada orang lain. Subuh lambat lagi bang. 2 jam ni. Sekarang pukul 4:30 pagi. 2 jam lagi subuh. Okay, jom. Goodbye, thank you. Selamat datang ke kapal baru. Ya. Tu parking zone tu. Okey, jap. Dah. Saya kot satu tu. Okay, kapal sudah mau bergerak. Oh, this one. Thank you. Tingkat berapa kita? 2. Kita sekarang kat tingkat 3. 2 bawah kan? 207. Assalamualaikum. Macam besar lagi bilik ni. Besar lah bilik ni. Boleh solat. Boleh solat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rabbina tawakkalna. Ala rabbina tawakkalna. Alhamdulillah. Oh, ni boleh 4 orang. Ya. Bilik berempat. Bilik berempat lah. Ada 4 katil, 1, 2. Ya. Tak tahulah, hopefully tak ada lah.